Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa baraka wa sallam walhamdulillah rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Ini adalah siri yang ke-119. Saya kena cerita tentang apakah perbezaan di antara nahwu dan saraf. Ya, kita belajar nahwu. Sebenarnya bila kita belajar nahwu, sebenarnya kita juga belajar saraf. Ya, kerana dalam ilmu nahwu tu tidak akan ada dia kalau tidak ada saraf. So, apakah maksud saraf? Saraf dalam bahasa Arab, ejaan dia alif lam sarafa. Alif lam sarafa. Kedua-duanya memakai alif lam syamsiah. Ya. Nahwu alif lam nun ha waw. Bunyi dia an-nahwu. Yang ini bunyi dia as-sarfu. Ya, bunyi dia as-sarfu. Dalam bahasa Melayu kita panggil dia saraf. Apa maksudnya saraf? Ya, saraf makna asalnya ialah pecah ataupun pertukaran. Ya, pecah ataupun pertukaran. Kalau orang yang memecahkan, menukarkan, kita kata saraf. Saraf tu artinya money changer. Ya, dia tukar money, dia tukar duit daripada duit luar, duit negara kita kepada duit negara lain. Kalau kita pergi ke Mekah, kita jumpa di kedai-kedai dia panggil sarafah, maknanya dia menyediakan tukaran duit. Jadi perkataan saraf ini maknanya sama juga, ya. Saraf tu diambil daripada perkataan saraf, sarafa, pecah. Ya. Oleh itu, saraf adalah perbahasan tentang bahagian-bahagian kalam, sama ada percakapan atau perkataan Arab, dan perubahan bentuknya bagi menghasilkan ayat yang lengkap, bermaksud lagi berfaedah. Itu dia maksud saraf. Ini saya terjemahkan daripada bahasa Arab, ya. Saraf ialah maksudnya pertukaran atau perpalingan. Ya, perpalingan itunya tukarlah. Oleh itu saraf adalah dikatakan perbahasan tentang bahagian-bahagian kalam, percakapan ataupun pertuturan Arab, dan perubahan bentuknya bagi menghasilkan ayat yang lengkap, yang bermaksud lagi berfaedah. Itu sebenarnya makna dia saraf. Ya. Kalau kita tengok ayat ni, Ismail yusalli fil masjidil azim. Ismail sedang sembahyang di Masjid Azim. Dari segi sarafnya, Ismail tu adalah nama alam, ya'malu fa'il mudhari', tandanya ya, fi haraf jar, al-masjidi, masjid, al-azimi, masjid yang bernama al-azim. Okey, itu dari segi saraf. Ismail kata nama, ya'malu kata perbuatan, mudhari' untuk masa akan datang dan sekarang, fi haraf jar, dua huruf tetap baris mati, al-masjidi isim berbaris bawah, al-azimi, al-azim adalah itu nama masjid, Masjid Al-Azim. Ya, okey. Ismail adalah kata nama yang menjadi subjek. Okey, okey. Ya'mal kata perbuatan yang menjadi fi'il. Fi kata sendi, masjid kata nama, dan Al-Azim kata sifat. Jadi saraf kita membicarakan kata-kata tersebut, ya, yang mana kita tahu di dalam Al-Quran ada 3 jenis kata saja.
isim, fa'il dan juga haraf. Jadi saraf ini memberitahu kita bagaimana untuk mengenal kata nama, kata perbuatan, kata sendi dan juga kata sifat. Ya, itu artinya saraf. Okey. Oleh sebab itu, selebihnya saraf membahaskan tentang yang pertama, bahagian-bahagian perkataan. Ya, mengajar kita mengenalkan mana isim, mana fa'il, mana haraf dan juga sifat-sifat mereka. Ya. Kalimah Arab terdiri daripada kalimah 3 isim, iaitu kata nama, perbuatan, ya, kata fa'il, ya, dan juga haraf kata sendi, ya. Okey. Okey, yang kedua, saraf juga memberi makna pertukaran dan asal perkataan kalimah Arab, ya, yang berasal daripada 3 atau 4 huruf asli. Saraf juga membicarakan kalimah perbuatan dalam bahasa Arab ada asli, mujarrad dan ada mazid. Ada asli mujarrad tambah 1, tambah 2, tambah 3. Dan ada juga asli mazid, iaitu satu wazan saja, dan dia boleh tambah 1 dan boleh tambah 2. Itu adalah cerita saraf. Ya, itu cerita saraf. Okey. Okey. Saraf juga membantu kita mengenali asal usul kalimah. Seperti bagaimana al-masjid, dia datang daripada sajadah. Okey, tambah mim jadi tempat. Tambah alif nun jadi 2. Tambah alif, ya, jadi jamak. Itu dia adalah kerja saraf. Menjadikan mufrad, musanna dan jamak, itu juga kerja saraf, ya. Yang seterusnya di antara kerja saraf juga, iaitu kita belajar dipanggil wazan kalimah. Ya, wazan kalimah ada 3 saja, iaitu fa'ala, fa'ila, fa'ula. Okey. Dan setiap wazan itu ada babnya. Ya, fa'ala, yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu, fa'ila, yaf'alu, yaf'ilu, fa'ula, yaf'ulu. Itu adalah cerita saraf. Cerita saraf. Dan daripada wazan itu, dia boleh jadi dia boleh bercantum dengan 14 ganti nama. Kalau fa'ala campur ana jadi fa'altu, campur nahnu jadi fa'alna, sampai seterusnya. Itu adalah kerja saraf. Yang keempat, pertukaran kalimah dia akan memberi makna yang berbeza. Ya, seperti kita kata, ya, kita kata fa'ala. Kalau campur fa'altu, walaupun dia nampak macam satu perkataan, tetapi dia ada 2 perkataan di situ, iaitu fa'ala campur dengan ana. Fa'ala campur dengan ana jadi fa'altu. Tak boleh kata fa'ala ana. Itu kerja saraf. Okey. Fa'ala campur dengan antum jadi fa'altum. Tak boleh kata fa'ala antum. Itu kerja saraf. Maknanya kita mencantumkan dan memecahkan. Mencantumkan dan memecahkan. Dan dalam itu ada orangnya, ada masanya, ada perbuatannya dan ada jantinanya. Itu kerja saraf, ya. Okey. Dan akhir sekali, saraf memberi makna mengeluarkan baris. Ya, mengeluarkan baris. Maksudnya kalau fa'ain lam, bacaan dia fa'ala. Ya, kalau mudhari' dia yaf'alu. Kataba yaktubu. Okey, ibarat kata akala yakulu, khatama yakhtimu. Bagaimana kita nak tentukan apa tu baris ini? Sebenarnya kata ahli saraf, bukan ahli saraf yang buat, tapi mereka ambil dari Al-Quranul Karim. Ya, mereka ambil dari Quran. Quran telah tunjuk contoh pada kita tentang hukum-hukum dalam saraf. Jadi saraf ini, mereka cerita, dia berbicara tentang bentuk perkataan. Ya, sehingga dia memberi makna. Ya, kalau fa'ala campur dengan ana, fa'altu, dia memberi makna saya telah melakukan. Di dalam tu ada fa'il, ya,
Dan ada masa dan ada 4 perkara tadi yang saya maksudkan ya. Okey. Sekarang kita habis berkenaan dengan saraf. Cuba kita lihat apakah maksudnya nahu. Okey. Nahu artinya directions. Ya, moving forward. Dalam kitab bahasa Inggeris, move forward, bukan move backward. Move forward. Itu makna dia an-nahwu. An-nahwu tu makna move forward. Apa maksud move forward? Okey, jadi setiap perkataan memainkan peranan. Ya, mengeluarkan baris tersendiri. Ibarat kata sebagai contoh. Ya, perkataan Muhammadun. Muhammadun, kalau dia seorang-seorang, kita kena aja dia Muhammadun. Ya, kalau seorang-seorang. Tapi kalau dia ada perkataan sebelum dia tu, perkataan akalah tu maknanya fi'il madi. Jadi Muhammad di situ mestilah jadi Muhammadun. Itu nahu. Jadi akalah tu dia panggil direction, mendirectkan Muhammad menjadi bagi depan. Okey. Okey. Ataupun kita ambil contoh ala ya. Ala tu haraf jar. Sesiapa yang duduk lepas ala kata dia mesti berbaris bawah. Jadi ala itu dia punya direction dia, harap ke hadapan dia, moving forward dia adalah menjadikan isim baris bawah. Jadi kena kata ala Muhammadin. Ala Muhammadin. Ataupun katakan inna. Kalau duduk sebelum Muhammad, dia kata boleh siapa nak duduk sebelum saya. Boleh dia kata siapa yang nak duduk lepas saya, tapi dia mesti bagi atas. Inna Muhammadan. Jadi inna menjadikan Muhammad itu dia punya ke depan dia baris atas. Jadi setiap kalimah di dalam Al-Quran itu dia memainkan peranan menjadikan kalimah-kalimah selepas dia berbaris tertentu, ya, mengikut tugas kalimah yang sebelum tu. Kalau kita kata walahum azabun azim, walahum azabun alim, wallahu ghafurur rahim. Dari segi nahu, Allah itu mesti bagi depan. Sebab dia tidak ada perkara yang menjadikan dia bagi atas atau bagi bawah. Dan dia mesti bagi depan sebab dia mubtada. Mubtada tu dengan sendirinya dia menjadikan isim yang jadi mubtada tu bagi depan. Dengan syarat dia ada khabar. Jadi wallahu dia menggerakkan isim depan tu menjadi bagi depan juga. Wallahu ghafurun. Ghafurun kena bagi depan sebab peranannya oleh Allah. Kalau ghafurun tak bagi depan, Allah tak boleh pakai. Jadi kataan Allah tak boleh bagi baris. Kerana mubtada mesti ada khabar. Dan khabar mesti bagi depan. Jadi oleh sebab itu Allah memainkan peranan menjadikan ghafurun bagi depan. Sebab nama dia khabar. Nama dia khabar. Jadi kedudukan dia adalah khabar. Rahimun. Rahimun juga bagi depan. Kerana ia dimainkan oleh ghafurun. Ghafurun, kerana ghafurun itu ghafurun, maka rahimun kena rahimun. Kena bagi depan juga. Kenapa? Apa peranan ghafurun? Ghafurun main peranan menjadikan Allah itu, menjadikan rahim itu, menjadikan rahim itu naat. Jadi setiap yang naat bagi depan, dia mesti bagi depan. Jadi itulah sikit sebanyak perbezaan ya, yang boleh saya nyatakan berkaitan dengan apa tu mubtada, nahu dan juga saraf. Okey. Oleh sebab itu tuan-tuan, mari kita baca. Asal makna nahu ialah directions ataupun arah ke depan. Oleh itu, nahu adalah perbahasan tentang kedudukan arah atau bentuk di hujung kalimah. Mana baris di hujung kalimah. Mana baris di hujung kalimah itu sama ada baris depan dhammah atau baris fathah, baris atas ataupun bawah kasrah atau mati sukun, ataupun barisnya alif, waw, ya ataupun hazaf nun. Ianya ditentukan oleh apakah dia amil ataupun perkataan yang ada sebelumnya yang menjadikan baris itu baris tertentu. Seperti kalau saya kata zahaba Muhammadun. Muhammadun mesti Muhammadun. Kenapa? Kerana zahaba itu alat amil yang menjadikan Muhammad itu
Muhammadun. Kenapa Muhammadun? Kerana Muhammad itu berbaris depan kerana dia jadi fa'il. Itu maksud dia direction ataupun nahu. Okey. Nahu membahaskan perkara-perkara berikut. Ya, antaranya jenis kalimah. Jadi nahu mengajar kita nak mengenali apakah kalimah itu kalimah tetap seperti hum, ya, ataupun kalimah itu kalimah berubah, ya, seperti Umaru, ya, Umara, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, Al-Masjidu, Al-Masjidah, Al-Masjidi, itu yang berubah. Yang tetap seperti ana, anta, ya, seperti zalika, huwa, allazi, isim isyarah, ya, itu yang tetap, ya. Sama ada dia baris berubah, sama ada depan, atas, bawah atau mati. Bila dia berubah, dia ada 4 jenis saja. Satu, berubah daripada baris depan kepada baris atas, kepada baris bawah atau baris mati. Ya. Kalau dia tetap, 4 juga. Dia tetap di atas baris depan dan dia tak mungkin baris bawah. Seperti kita kata perkataan baris depan ni macam munzu. Ya, baris depan. Ya, seperti kita kata baris atas, ya, seperti huwa, baris atas, dhamir, ataupun baris bawah seperti b tu baris bawah, ber saja, ataupun baris mati seperti min. Jadi 80 haraf ni semuanya tetap dan mengikut baris masing-masing. Okey. Oleh sebab itu saraf juga mengajar kita bagaimana untuk mengenali hukum kalimah. Hukum kalimah dan sebabnya. Hukum kalimah ada 4. Satu, hukumnya marfu'. Ya, kalau isim ada 8 sebab. 2, hukumnya mansub baris atas. Kalau isim ada 12 sebab. Yang ketiga, hukumnya baris bawah. Kalau isim ada 3 sebab. Yang keempat, hukumnya mati, sukun. Mati ni untuk fa'il mudhari' saja. Kerana fa'il mudhari' saja yang boleh mati, boleh depan, boleh atas dan sebagainya. Maka apa sebab dia hukum mati? Kerana 1-2 sebab saja. Ya, jadi tuan-tuan, itulah ceritanya berkaitan hukum. Kemudian nahwu juga mengajar kita bagaimana nak mengenal tanda hukum. Tanda hukum ada 4 tanda. Sama ada tetap, berubah, 4 tanda. Satu, tanda dhammah. Ni dhammah macam waw ni. Yang kedua, tanda fathah macam ni, slash. Yang ketiga, tanda kasrah macam ni. Yang keempat, tanda mati macam ni. Hukum itu tandanya tanda asal. Tanda asal. Ada dia pakai tanda yang bukan asal. Tandanya tanda huruf seperti alif, waw, ya, alif waw, ya, nun, hazaf nun, dan juga berbaris atas bagi jamak muannas salim. Itu dikatakan tanda-tanda tiruan, ya, yang perlu kita tahu, ya. Jadi tuan-tuan, itulah saja sebenarnya yang nak saya ceritakan berkaitan dengan perbezaan antara nahwu dan saraf. Semoga tuan-tuan dapat memahami perbezaan antara nahwu dan saraf. Kerana kalau selagi kita tidak faham nahwu dan saraf, maka kita tidak boleh mengenali, ya, dengan baik ilmu nahwu dan saraf dalam Al-Quran. Kerana ingat, sebelum nahwu, saraf dulu. Ya, bila ada saraf baru ada nahwu. Kalau tak ada saraf, nahwu tak ada. Kerana saraf ini mengenalkan kita jenis-jenis kalimah. Ya, saraf mengenalkan kita kalimah ni tetap ke, kalimah ni berubah ke, yang tetap ni ada berapa, yang berubah ada berapa, dan bagaimana membaca kalimah-kalimah berubah ni, itu kerja nahwu. Membaca kalimah kerja nahwu. Macam alhamdu itu dia punya sarafnya alif lam campur dengan hamdu. Hamdu tu ni masdar. Ya, sebenarnya alhamdu tu ada 2 perkara. Satu, alif lam. Yang kedua, alhamdu. Alhamdu dari hamida, yahmadu, ihmid. Itu saraf dia. Kita boleh pecahkan sampai berapa banyak pun boleh. Tetapi nahwu pula dia kata alhamdu ismun marfu'un biddammati li'annahu
mubtada. Itu kerja isim. Kerja isim nak jawab 4 soalan. Soalan pertama nak tanya dia apakah jenis kalimah, isim ke fa'il. Yang kedua, apakah dia hukum kalimah, depan ke atas bawah. Dan yang ketiga, apakah sebab dia atas bawah dan apakah tanda dia. Saya nampak ni tuan-tuan. I can see clearly, tuan-tuan dan puan-puan, boleh capai ni. Saya kata boleh capai ni dalam masa 2-3 bulan ni. Boleh capai, tapi ikut ustaz. Ya, ikut ustaz ya. Boleh capai, insya-Allah boleh capai. Kalau tak capai 100% tak boleh lah. Mungkin 40% boleh. Kalau 40% boleh, tuan-tuan boleh buat kerja sikit-sikit dapat 41%. Terus dapat 45%. Lagi sikit baca, beli buku apa semua, baca hadir kelak-kelak usaha seminar yang dia orang buat, dapat 50%. Okey. Lepas tu baca buku, buat kuliah dan sebagainya, ajar anak cucu 52. Okey? 52. Lepas tu, orang tu ajak buat kelas di masjid, berbincangan di masjid apa semua, 55. Lepas tu ada kawan pula ajak pergi Jordan. Duduk Jordan 4 bulan, lebih kurang 8,000, 10,000 habis belanja. Dah naik 75. Okey. Bila naik 75 tu, boleh pergi ke pejabat agama, minta permit untuk mengajar di masjid. Kalau dah boleh mengajar di masjid, Allahu Akbar, tak ada apalah. Mengajar nahwu pula. Awak jurutera, awak doktor pakar, tapi N dengan guru nahwu dan saraf. Hebat tak? Ini orang profesional setengah-setengah tu N begitu saja je. Dia duduk di rumah, makan obat kecil manis, obat kecil masih, makan apa semua kan. Lepas tu hari-hari melawat sana, melawat sini, buang masa. Why not tuan-tuan buang masa kepada sini? Ini memang menuju ke syurga ni. Saya nak kata terang-terang, orang-orang highly professional ni, ramai di luar sana. Kenapa awak membazir masa awak? Why not awak come here and learn? Tak mesti mari sini. Pergi UM tu. UM tu orang daftar belajar nahwu, belajar tafsir. Ramai orang beratus-ratus tu daftar tu. Pergi kuis tempat universiti saya dulu. Hari Sabtu ada kelas, hari Ahad ada kelas. Pergi belajar. Balik boleh mengajar anak. Boleh mengajar isteri. Bukan senang nak mengajar isteri kalau tak ada ilmu tu tak? Bukan senang. Tak mestinya mudah ya. Nak mengajar orang lain senang, tapi nak mengajar keluarga memang susah. Bukan senang. Satu perjuangan yang sangat besar. Okey tuan-tuan. Nanti insya-Allah pagi besok pukul 8 pagi besok kita start seperti biasa. Jadi saya akan beri tajuk lain, iaitu tajuk yang saya sebut di sini. Ada dah, nanti saya akan WhatsApp ya tajuk tu ya. Yang ini semua tajuk berkaitan dengan ilmu nahwu dan saraf supaya tuan-tuan dapat capai dengan segera. Okey, matlamat pembelajaran kita insya-Allah. Kita baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil qutri unsa wa dhakara. Allahumma waffiqna waffiqkum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa akhillat ya ulama nukhza bil khairi wa nukhfa kulla syarr. ربنا اصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nawaitu sawma wadin an adai fardhi Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala.